Okey, mari kita terus masuk ke topik hari ini. Kita nak rungkai satu perspektif yang sejujurnya agak mengejutkan tentang Undang-Undang Pewarisan Islam. Bila kita sebut tentang pembahagian harta pusaka, saya yakin anda semua dah ada satu gambaran yang agak tetap dalam kepala. Kan? Tapi persoalannya, adakah apa yang selalu diajar kepada kita tu benar-benar selari dengan teks asal Al-Quran itu sendiri? Hari ini kita akan teliti sumber teks ini secara langsung. Kita tolak ke tepi sekejap teks perundangan sekondari dan kita akan nampak satu hierarki pengagihan kekayaan yang, wow, sama sekali berbeza. Jadi untuk mula, kita kena cabar sikit andaian lama ni. Kita selalu anggap sistem pewarisan tradisional yang tegar ni berfungsi dengan sempurna, tak kira apa pun situasinya. Tapi berdasarkan sumber-sumber yang kita kaji, ada satu persoalan besar yang timbul. Macam mana kalau matriks matematik yang dah diguna pakai selama beratus-ratus tahun ni sebenarnya ada satu kecacatan struktur. Kecacatan yang buatkan ia mustahil untuk dilaksanakan secara literal. Anda pun tahu, kebanyakan dari kita diajar tentang satu sistem yang agak kompleks, dipanggil faraid. Sistem ini menetapkan pecahan bahagian yang sangat tetap. Ada peraturan mutlak di mana waris lelaki mesti dapat bahagian ganda dua dari wanita. Lepas tu ada had yang sangat ketat untuk wasiat peribadi. Biasanya orang kata maksimum 1/3 je dan kononnya tak boleh langsung bagi dekat waris yang sah. Sejujurnya, ia dah jadi macam satu labirin kan? Macam perlukan pakar matematik semata-mata nak kira bahagian masing-masing. Tapi, jom kita uji sistem tradisional ni. Kita ambil satu senario realiti untuk tengok apa yang akan terjadi bila kita ikut je pecahan tetap ni secara membuta tuli. Okey, bayangkan seorang suami meninggal dunia. Dia tinggalkan seorang isteri, 2 orang anak perempuan, ibu dan juga bapanya. Kalau kita cuma ambil pecahan tradisional ni secara berasingan daripada ayat-ayat Al-Quran yang lain, mari kita buat sedikit pengiraan. Kita senaraikan pecahan mandatory untuk setiap waris. Isteri dapat 1/8 sebab si mati ada anak. 2 anak perempuan tadi kongsi 2/3. Ibu si mati dapat 1/6 dan bapa pun dapat 1/6. Okey, jom kita samakan penyebut kepada 24. Isteri dapat 3, anak perempuan dapat 16, ibu 4 dan bapa pun 4. Kalau kita jumlahkan semua angka ni, 3 tambah 16 tambah 4 tambah 4, kita akan dapat 27/24. Tunggu sekejap. Nampak tak ada masalah besar dari sudut matematik dekat sini? Sistem tradisional ni sebenarnya memaksa anda untuk agihkan 112.5% daripada harta pusaka. Secara logiknya, tak masuk akal kan? Anda tak boleh potong sebiji kek dan berikan kepada orang lebih daripada apa yang kek tu ada. Mustahil. Jadi macam mana tradisi selama ni selesaikan masalah matematik ni? Untuk selesaikan benda ni, sarjana terdahulu cipta satu peraturan. Peraturan ini dipanggil OL atau pengurangan berkadar. Maksudnya, bahagian semua orang dikurangkan sikit supaya jumlah tu patah balik jadi 100%. Tapi, tahukah anda, perkataan OL ni langsung tak wujud dalam Al-Quran. Sebaliknya, kalau kita baca betul-betul, Al-Quran sebenarnya dah sediakan satu jalan penyelesaian yang sangat-sangat mudah. Teks Al-Quran mengulang frasa yang tepat ni bukan sekali, tapi 4 kali dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Min ba'di wasiyatin aw dain. Maksudnya, selepas wasiat atau hutang. Fakta bahawa ia diulang sampai 4 kali, ia sebenarnya betul-betul menterbalikkan hierarki yang selalu kita dengar tu. Pecahan matematik tu sebenarnya bukanlah langkah yang pertama. Jadi, poin utama di sini ialah teks ni menuntut sesuatu yang bertentangan dengan tradisi kita. Tradisi kata, kira pecahan tetap dulu. Lepas tu, kalau ada baki, baru laksanakan wasiat. Tapi teks asal dengan jelas sebut wasiat peribadi dan hutang anda mesti dilaksana dan diselesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu sebelum apa-apa pecahan bahagian diaplikasikan kepada baki harta tersebut. Sekarang, cuba kita teliti sikit akar kata bahasa Arab untuk perkataan wasiah iaitu waw, sod, ya. Kita akan nampak yang menulis wasiat ni sebenarnya bukan sekadar pilihan tau. Ia adalah satu arahan, satu tanggungjawab yang mendesak dan satu ketetapan ilahi yang memang diwajibkan untuk mereka yang tinggalkan harta. Pendek kata, ia adalah mandat untuk anda uruskan tanggungjawab keluarga anda sendiri. Lagi satu, tradisi selalu sangat cakap yang kita tak boleh tinggalkan wasiat untuk waris yang sah. Tapi,
Teks dalam surah Al-Baqarah ayat 180 secara terang-terangan memerintahkan anda untuk tulis wasiat secara khusus untuk ibu bapa dan kerabat terdekat anda. Ini adalah satu arahan wajib, arahan untuk pastikan ada keadilan untuk ahli keluarga terdekat anda, mengikut situasi dan keperluan unik dorang. Okey, sekarang anda mungkin tertanya-tanya. Habis tu, macam mana pula dengan nisbah jantina 2:1 yang popular tu? Yang mana waris lelaki selalu dapat 2 kali ganda berbanding waris wanita. Adakah ini peraturan mutlak untuk semua waris? Jom kita semak balik teks asal untuk faham macam mana nisbah ni sebenarnya berfungsi. Dekat sinilah ada satu perincian yang sangat menarik. Nisbah 2:1 ni sebenarnya terpakai secara khusus untuk anak-anak sahaja. Kalau kita tengok pada bahagian ibu dan bapa si mati, katakan si mati tu ada anak, kedua-dua ibu dan bapa tu menerima 1/6. Maksudnya, ibu dan bapa terima bahagian sama rata, 1:1. Tak kiralah jantina dorang apa pun. Jadi nampak tak? Peraturan ganda 2 untuk lelaki ni sebenarnya bukanlah satu undang-undang universal untuk semua keadaan. Habis tu, kenapa ada perbezaan bila tangan anak? Sebenarnya, nisbah ni bukan merujuk kepada nilai atau darjat seseorang tu tau. Al-Quran dah sahkan yang lelaki dan wanita, dua-dua berhak atas pendapatan dorang sendiri. Nisbah 2:1 ni lebih kepada satu penanda aras berasaskan konteks. Ia mengambil kira susunan sosial pada waktu itu, di mana orang lelaki ni memikul beban kewangan atau qawamun untuk sediakan keperluan seisi rumah. Malah, teks ni ada sebut peruntukan khusus untuk satu konsep yang dipanggil kalalah. Apa itu kalalah? Kalalah ni merujuk kepada satu keadaan di mana si mati tak ada keturunan langsung. Maksudnya tak ada anak. Sistem ni dengan sempurnanya mengambil kira situasi di mana harta tu tak boleh turun ke bawah, jadi ia diturunkan secara mendatar kepada adik-beradik. Ia pastikan harta sentiasa terpelihara dalam ekosistem keluarga tu. Dan satu lagi pandangan tradisional yang selalu kita dengar, wasiat kita kononnya terhad kepada 1/3 harta je. Tapi sebenarnya, satu-satunya batas yang diletakkan ke atas wasiat anda ialah prinsip ma'ruf. Apa tu ma'ruf? Ia bermaksud pengagihan yang anda buat tu mestilah berasaskan keadilan yang dinamik, membawa kebaikan dan paling penting tidak menyebabkan kemudaratan atau ghair mudar. Ia berbalik kepada hati nurani anda untuk berlaku adil. Jadi, kalau kita rumuskan, ini sebenarnya membentuk satu proses 2 langkah yang sangat harmoni untuk capai keadilan sebenar. Langkah pertama, kebebasan dan tanggungjawab pribadi anda diutamakan melalui wasiat. Di sini, anda sendiri yang nilai keperluan unik ahli keluarga anda. Langkah kedua, barulah masuk pecahan matematik dalam Al-Quran. Ia sekadar bertindak sebagai jaring keselamatan ilahi untuk mana-mana harta yang tertinggal atau belum diagihkan. Lepas senaraikan semua pecahan ni, Al-Quran gambarkan peraturan ni sebagai hudud Allah. Maksudnya, batasan atau sempadan. Ia adalah parameter untuk kita patuh, bersikap adillah dan jangan menindas orang lain. Ia bukan jadikan kita macam mesin, tapi ia memperkasa kita untuk guna akal fikiran dan pertimbangan sendiri, bergantung pada situasi spesifik keluarga kita dan bukannya sekadar jadi kalkulator yang tak ada jiwa. Sebagai ringkasan kepada apa yang kita dah bincangkan ni, kita boleh nampak 2 pendekatan yang sangat berbeza. Sistem faraid tradisional tu ibarat satu matriks mekanikal yang tegar. Tapi, bila kita rujuk balik teks Al-Quran yang sebenar, ia sediakan satu rangka kerja yang sangat fleksibel. Rangka kerja yang dibina berasaskan tanggungjawab penuh kesedaran. Dalam kaedah ni, wasiat tu diutamakan, ia dikhususkan untuk ahli keluarga terdekat demi keadilan dan ia sangat memperkasa hati nurani individu anda sendiri. Okey, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan ni. Adakah keadilan sejati datang dari satu formula matematik purba yang terbukti ada ralat pengiraan? Atau adakah ia datang dari tanggungjawab anda yang dinamik dan penuh kasih sayang terhadap waris yang anda tinggalkan? Pilihan di tangan anda dengan berpandukan teks asal itu sendiri. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama dalam sesi penerangan ni. Menyelami topik ni, sejujurnya, ia betul-betul ubah cara kita melihat erti keadilan dan tanggungjawab keluarga.